الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Okey, pertamanya saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi masjid, ahli-ahli dalam kuasa dan semua jemaah yang hadir pada pagi ini. Okey, saya akan beri sedikit peringatan semula tentang cara macam mana kita nak buat solat sunat Aidil Adha. Okey, pertamanya berkenaan dengan niat. Niatnya mudah saja, usolli sunatan Aidil Adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunatan Aidil Adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau tak boleh buat bahasa Arab, niat pakai bahasa Melayu pun tak apa, tak ada masalah. Kalau tak boleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun tak apa. Kalau biasa bahasa Inggeris, tak tahu dah pula kan. Boleh niat, insya-Allah niat dalam hati. Okey, seterusnya selepas saja kita niat, kita angkat takbir, kita akan baca doa iftitah dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai habis macam kita solat fardu. Okey. Selepas saja habis doa iftitah itu, barulah imam akan angkat takbir yang pertama, Allahu akbar. Kita akan baca pula selepas itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita akan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama, diselang-selikan dengan tasbih. Okey, selepas daripada itu, untuk takbir yang ke-7 itu, kita terus baca Al-Fatihah. Dan kemudian surah pilihan dan rukuk sujud sama saja seperti kita solat fardu. Okey, bagi rakaat yang kedua pula, kita akan takbir sebanyak 5 kali. Sama juga kita akan selang-selikan dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang kelima tu, selepas daripada tu, kita akan baca Al-Fatihah dan surah pilihan, rukuk, sujud sama saja. Dan selepas daripada tahiyat akhir itu, kalau raya Aidilfitri kita tak ada takbir raya kan tu. Kalau raya haji ni selepas daripada itu kita akan takbir raya selepas daripada kita bagi salam tu. Okey. Seterusnya saya ingin beri peringatan kepada diri saya dan semua jemaah agar kita semua dapat melaksanakan solat ni dalam keadaan khusyuk. Okey, jangan kita tergesa-gesa. Sebabnya kita tahu hari ni kita seronok nak tengok orang sembilan lembu apa semua, tak apa. Itu kita sikit lagi. Sekarang ni kita fokus, kita solat dulu. Kita fokus ibadah kita solat dulu. Kita tak tahu tahun depan, kita tak tahu kita sempat ke tak. Tak ada siapa boleh jamin tahun depan kita hidup. Siapa-siapa pun, sihat, sakit, tua, muda ke, JKK kampung ke, kalau Allah kata mati hari itu, matilah hari itu. Dia tak ada pengecualian. Okey, InsyaAllah saya rasa daripada itu saja. Daripada saya, semua boleh buat sah.